Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi ni hari ni 14 ke 13 hari bulan 3. Okay, 13 hari bulan 3 2025. Kita dapat tahu yang ada sesetengah tempat mengalami ribut. Yalah, sebab semalam kan dugaan bulan puasa orang cakap. Okay, so saya harap masing-masing dapat Yelah, sabar. Mungkin ada hikmah untuk hari yang mulia ni kan, bulan mulia ni, bulan Ramadan ni. So mungkin ada benda yang baru, mungkin ada hikmah pas kejadian pada hari ni kan. So harap semua bersabar, tabah. Ya, betul, kita sekarang ni macam-macam dugaan kita dapat. Betul tak? Okay, so saya sebenarnya nak kenalkan saya punya channel tu je. Tapi sebabkan pagi ni saya lalu on the way nak pergi kerja, kebetulan awal hari ni pagi, nampaklah pokok tumbang dekat ada setengah tempat tu. Jadi macam ribut ke malam tadi kan. So mungkin ada hikmah. Okay, alright. So untuk saya kenalkan channel tu, nanti saya akan, tujuan buat channel tu adalah untuk, adalah sikit-sikit saya punya sharing. Adalah sikit nak sharing pasal ilmu sikit. Okay, so mana-mana yang rasa nak support video saya tu, tolong subscribe tu kan gratis orang cakap gratis. Okay, so okay, apa-apa kalau ada rasa macam apa-apa ni, komen, share lah kepada kawan-kawan. Kita akan ada update baru lagi, video yang akan datang. Kemungkinan dalam tak setiap masa lah saya akan update. Adalah setengah-setengah rasa nak update, kita update. Okay, alright. Selamat pagi and goodbye guys. Goodbye. So subscribe please. Kalau nak apa-apa, subscribe kata gratis. Okay, bye. Assalamualaikum.